sini saja. Pak kita nak tukar. Mu jadi aku mengucap dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengucap dah. Bila aku mengucap aku nak alih. Tambah dah bahasa mu. Contoh ni. Kita juga dalam masalah kehidupan sebab dia ukiran ni memberitahu kepada kita dia merangkumi budaya sosial kehidupan. Ya, mana-mana dunia sekalipun apabila dia dirumpungkan dalam satu bangsa, maka dia akan sendirinya akan tubik dia punya kebudayaan dia sendiri. Dan kebudayaan dia tu dia tak boleh nak pisah dengan keagamaan. Sebab tidak semesti benda budaya ni dia bercanggah dengan orang. Sebab kata-kata asas ni saya sebut kan bahawasanya tiap-tiap satu benda yang ada atas dalam diri seorang, macam kita kata kemahiran dia ataupun karakter dia, maka kita terjemahkan karakter kita tu mengikut agama yang kita anut dan tidak menjadi satu kesalahan benda tu. Kalau orang kata benda tu jadi salah, dia rupanya dia sendiri tu dia tak faham apakah yang makna sosio budaya dan apa agama tu sendiri dia tak. Kepada kebanyakan rumah-rumah tradisional, rumah-rumah lama lah, rumah dulu-dulu. Nah, terutama sekali pada rumah orang-orang yang berada daripada golongan bangsawan. Jadi dulunya jadi alhamdulillah lah boleh jumpa dengan orang sini. Lepas kita boleh tukar-tukar pendapat dia macam kita boleh kita balik budaya orang Melayu kita yang di sini tu agak telah nak selai lah, lemah dan dia tak jumpa cari pucuk. Jadi insyaAllah lah kita cuba semampu yang boleh daripada diri kita sendirinya, kita cuba bangkit balik dan menceritakan benda ni balik kepada orang anak-anak Melayu kita sini. Jadi boleh tahu, boleh kata, boleh pegang lah kata ni apa basic. Intan kata inilah bunga gapo, inilah bunga gapo. Maka belum pada ni saya reti sekadar bunga saja. Gaduh-gaduh, ada bunga orang lain, kita kata bunga Melayu ke. Maknanya tak tahu. Apabila hari ni jadi comem dah bagi pihak pulahan kita ni cak kongkal lagu ni sudah comem. Boleh ada projek lagu ni biar dia acak-acak untuk pemuda-mudi kita boleh reti bersama. Maknanya kita tak selah biasa reti sekadar betul saja, kita nak tahu apa isi dia ataupun makna dia. Itu adalah penting bagi. Sebab orang nak take saja satu-satu benda, suka pedang samurai ke katana ke, dia ambil jerami kan. Dia lambung jerami tu, dia ambil pedang, dia cicir tahu darah kan. Lalu kutub tu ialah tajih tu. Begitu kau nak mengukir tu kau. Kita orang yang sedar dalam masalah yang berlaku hari ini, di mana orang Melayu kita ni sudah kita anggap dia kritikal. Tak, kalau orang sakit kat kita kata menguasa, kata okey mana gerak tangan, gerak kaki apa. Jadi kita tak elok gitu. Kita kena cari satu kaedah lagu mana nak ubah balik. Kita perkenalkan dia sendiri tu siapa. Dah, bila dia kenal diri dia siapa, sekaligus dia rasa saya. Dia punca manusia ni, dia tak sayang satu-satu benda tu sebab dia tak kenal. Sebab kita kasih sama tak? Dia sifat kasih pada seseorang ni akan berlaku bila kita betul-betul menjiwai dia. Kita kenal dia. Bila kita menjiwai dan kita kenal dia, maka sekaligus dia ada rasa kasih. Jadi masalah kita anak-anak Melayu kita hari ni, dia sudah hilang jati diri dia. Dia tu siapa, asal daripada mana. Jadi benda tu tidak timbul rasa kasih sebab dia didedahkan dengan budaya-budaya orang lain. Orang yang salahnya salah kita. Sebab apa? Kita tak cerita budaya kita macam mana. Dan dia orang pun bila kita tanya tentang budaya,
dia sendiri dia pun tak nak raya. Tak. Apa contoh kita hari ni dalam masyarakat kita di kota ni, kita lebih mencintai budaya orang lain. Itu jadi masalah.